Apa benda beza samak dengan sertu? Kadang-kadang orang cakap yang sertu tu samak dan samak itu samak dah. Ada orang kata benda yang patut samak digi kata sertu, patut sertu digi kata samak. Kalau kita buat betul tak apa, cakap salah. Takut orang dengar cakap salah tu orang pegang salah. Dia gitu. Maka samak dengan sertu, dua-dua ni perintah syarak belaka. Tetapi maksudnya jauh berbeza. Samak adalah berkait dengan membersihkan kulit najis. Nampak? Sertu ialah berkait dengan membersihkan perkara-perkara yang terkena najis mughallazah. Jadi najis mughallazah iaitu samak. Kita bersihkan sertu dia panggil. Bersihkan najis mughallazah dia panggil sertu, dan bersihkan kulit yang najis dia panggil samak. Baik. Kita dulukan perkara samak dulu. Samak ini hanya berlaku dalam kes kulit binatang yang najis. Dia binatang ni masa hidup, tak sembelih, tak mati, taklah, hiduplah. Maka dua jenis binatang saja najis, anjing dan babi. Dia panggil najis mughallazah. Lain pada anjing dan babi, ketika dia hidup semua suci belaka. Maksud suci ni ialah anggota zahir dia. Setuh dengan kita tidak wajib basuh. Lain pada anjing dan babi. Sebutlah apa pun, binatang jinak seperti ayam, kucing, jenis jinak, kambing, lembu, suci masa hidup. Atau jenis hak liar, rusa, kijang, kacir, suci masa hidup. Atau jenis hak makan orang, rimau, singa, rimau akor, rimau kumbang, suci masa hidup. Ataupun jenis binatang yang boleh buat kerja, macam beruk, beruk dia boleh buat kerja, suci juga. Binatang melata suci, kengga, lipang, kala jeking suci belaka. Hak jenis merayak, kura, suci belaka. Yang najis masa hidup anjing dan babi. Maka lain daripada binatang anjing dan babi, kalau dia mapuh, hukumnya bakar. Contohnya rimau, langgar di kereta pom mati, maka bangkailah hukumnya. Bila bangkai rimau tu, hukum bukan sahaja satu juzuk, semua juzuk adalah bangkai. Hukum bakar ni najis. Beruk jatuh pokoknya, naik, kengga gua ni berbau jatuh beruk, mapuh beruk, najis. Lembu kita dak sembelih, tepuh di basikal, nitah dalam pop langgar di basikal, mapuh lembu, maka najis. Tapi kalau hak sembelih, kita sembelih lembu nak jual pasar, kita sembelih kambing nak rebang, kita sembelih apa benda lagi, uta ke apa, bila sembelih maka dia tidak bangkai. Baik. Binatang yang kita boleh makan, binatang yang kita tak boleh makan. Yang boleh makan lembu, kambing, tak boleh makan rimau, singa. Bila dia mapuh sendiri bakar, maka semuanya najis. Tapi bila kita ambil kulit dia, kita samak, maka jadi suci. Situ cerita samak. Dia bukan bab basuh najis kecil anjing babi, bukan. Samak membersihkan kulit saja. Satu hari Nabi SAW berjalan, dan ada depan Nabi itu seekor kambing mapuh dah, tepi tempat orang tohok sapah. Nabi kata, dah apa dah ambil guna kulit kambing ni, apa lok gini bazir kulit kambing mapuh ni. Sahabat kata, ya Rasulullah, innaha mayyitah. Hei Nabi, ni mapuh dah ni, mana najis dah. Nabi kata, yang najis itu ialah makannya. Yang najis adalah makan. Ibn Abbas yang menceritakan hadis. Kalau kita sama, maka boleh guna. Dalam hadis Abdullah bin Abbas pula,
Iza dubiral ihabu faqat tahura. Apabila disamak akan kulit bangkai yang najis, faqat tahura, maka dia menjadi suci. Dalam hadis Abu Daud pula Nabi kata dibabuha tuhuruha. Samaknya jadi suci lah dia. Maksudnya kita jalan naik motosikal, naik kereta, langgar rimah. Contoh, mapuh rimah. Maka kita ambil kulit rimah tu kita samak. Sampai bersih. Maka kulit rimah tu boleh pakai. Buat semayang sah. Tu maksud. Bukan boleh makan, boleh pakai saja. Zaman dulu orang guna tawah, orang guna lada, orang guna kapur, orang guna macam-macam benda yang tajam yang boleh buat samak. Zaman ini samak menggunakan asid saja. Jadi boleh. Yang tukang samak ni pula tidak syarat agama Islam. Sebab tu kita boleh pakai baju-baju produk kulit daripada negara kafir. Yang banyak mengeluarkan kulit di samak, produk kulit samak ialah Spain, Sepanyol. Daripada Spain ialah dia ekspor kulit-kulit lembu yang disamak ke seluruh dunia, yang negara-negara lain beli lalu dibuat produk. Itali beli daripada Spain kulit lembu dan buat kasut. Amerika pun banyak ambil daripada Spain dan buat beg, tali pinggang, jaket dan sebagainya. Tu panggil. Asalnya mapuh tu orang kapis meleh, bangkai. Langgar di kereta, bangkai. Lenyek lori, bangkai. Ambil kulit, kita bersih. Bubuh asid, buang apa? Buang daging, buang lendir, buang segalanya. Tinggal kulit saja. Bersih, tu panggil perbuatan menyamuk. Nampak lagi? Ada pun sertu lain. Sertu ini ialah asalnya basuh. Sertu ni bahasa Melayu. Dalam kitab-kitab Arab, dalam hadis Nabi kata farsiluh, basuh. Maksudnya basuh 7 kali. Itu sertu. Dalam satu hadis Nabi kata iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila datang seekor anjing lalu dia minum di dalam air dalam beledi kamu, maka hendaklah kamu basuh. Farsiluhu, kamu wajib kena basuh beledi itu 7 kali. Basuh 7 kali itu sertu. Ulahu nabi turab. Salah satu ataupun yang pertamanya basuh mesti dengan air seluk, air tanah. Jadi sama ialah kita sucikan kulit yang najis yang asalnya tak boleh kita pakai. Bila kita samak, boleh buat tali pinggang, boleh buat wallet, boleh buat beg, boleh buat jubah pios ke bangkok bandar lah. Segala jenis binatang kita samak boleh pakai. Kita naik bank bagi nak pergi janggi atas pasir, lenyek kura, mampu kura. Ambil kulit kura tu, samak, buat pios. Kalau nak buat tambah buat sudah. Hukumnya suci. Kerana Nabi kata iza dubiral ihabu faqat tahura. Bila kulit bangkai yang asalnya najis kamu samak, maka hukumnya sungguh dia sudah menjadi suci.